Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MOODYAN. Sedikit sama ada cecah, banyak sama kita lapar, kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Filipina, semua tu satu dunia. Mak mengharapkan you sentiasa dirahmati Allah, tak saat jangan bertangguh, jangan melengah. Jumpalah pakar perubatan kerana mencegah tu lebih baik daripada mengubati. Ya. Okay, hari ini kita bersiaran nak unboxing. Kita tengok apakah yang mak nak buka nanti parcel tu. Sebab kita tengok musim-musim ni, musim kemarau tempat mana air parit semua dah mula mengering, cuaca yang sangat panas, kebakaran tanah gambut sana sini, walaupun bukan dibakar tetapi kerana cuaca yang terlampau panas menyebabkan kawasan tu terbakar dengan sendirinya kerana haba melebihi tahap kepanasan tu lah. Terutama tanah gambut. So kita tak digalakkan untuk membakar sampah sesuka hati di musim ini. Nak bakar tu kena pandai-pandai lah you all, menjaga. Dan lagi satu, kalau kita tengok ramai di masa ini, ramai yang orang-orang yang kena sakit. Sakit tu yang baru-baru ni mak baca portal berita ramai kena stroke, yang sedang berada di luar negara. Siapa tadi mak baca, pengurus basikal apa benda tadi tu, pun telah diterbangkan balik ke Malaysia. Dia kena stroke dekat luar negara. You all baca sendirilah, ramai lah orang-orang yang kena stroke, orang kena heart attack, orang kena jantung. Itu yang mak cakap tu, kalau dah umur kita ni usia-usia 40 dah masuk 50, kalau tidak pernah mendapatkan sebarang rawatan, pergilah buat check up dekat hospital ataupun mana-mana klinik yang boleh memberikan kita servis. Kau pergi, sebab kita tak tahu penyakit tu datang, kita tak menentu. Tapi seelok-eloknya, sebab tu di rumah ni mak ada beli mesin cek darah, cek gula dalam darah, tekanan darah tinggi, kemudian kita ada cek untuk suhu demam, segala bagai lah. Itu perlu ada di setiap rumah. Okeylah, kita jangan nak merapu mengaban. Jom kita lihat apakah parcel yang mak dapat. Jom. Yang mula-mula sekali kita buka ni. Mak pun dah lupa apakah yang mak beli. Yang takut terpotong je ni Kang. Baik siap. Kang terpotong kain dalam ni Kang, masalah. Tahu lah apa mak beli ni. Tengok. Apa ni? Oh, seluar. Mak beli seluar. Alamak, macam besar je. Seluar apa? Palazzo. Macam besar. Salah beli ni. Besar gila, takkan perut mak macam ni. Lepas. Kau tengok, kena otter ni. Kau tengok ni. Manalah besar macam ni. Mak ukur perut mak pun dah tahu. Kau tengok lebih-lebih. Boleh pusing belakang lagi. Ya Allah. Jenis palazzo. Okey, tak apalah. Ni kita taruh dulu seluar ni. Seluar palazzo. Aduh, hai. Biasa mak akan jumpa pakar mengotor jahit. Yang ni kita tengok apa. Tadi adik mak dah balik KL. Semalam kan Kenduri kat rumah. Tapi mak tak buat video Kenduri tu lah. So dia orang balik tadi, mak kirim nenas. Kasih orang langat. Kasih Cik Arul. Mak kirim Cik Arul, orang duduk langat. Ni apa dia ni, kita tengok. Ni gunting pun beli dekat TikTok. Bagus tak gunting ni?
boleh apa tu? Gunting tulang ayam lagi. Kita buka. Ya Allah. Tapi Nena tu dah sampai dah. Katanya dah sampai dah. Tadi lepas maghrib, adik mak bergerak balik ke Kuala Lumpur. Betul-betul duduk kat Bandaraya Kuala Lumpur. Benda tu pun dah diterima Nena tu. Apakah mak beli ni? Kita tengok dulu. Oh. Kepada pelanggan yang dihargai, jika anda berpuas hati dengan pembelian di kedai kami sangat menghargai kalau ada boleh tinggalkan 5 bintang rating. Ya. Jika produk yang anda terima mengandungi sebarang kerosakan ataupun menerima produk yang salah, anda boleh hubungi kami di WhatsApp. Talian kami beroperasi setiap kecuali Sabtu Ahad dari pukul hingga 5 petang, 9 pagi hingga 5 petang. Okeylah, ni dia kata. Nampak? So kita tengok. Mak ni tak boleh tengok benda-benda yang suka mak beli. Beli benda yang perlulah. Walaupun kecil. Ni. Kan nak raya kan. Nak tahu rendang. Nampak? Nampak? Boleh bagi hadiah. Suka tak? Mak tak boleh tengok Secara jujur mak cakap benda-benda yang macam ni mak memang suka. Mana? Ni. Tapi cantik-cantik cantik je, menarik. Kaca ya. So kita masuk balik lah. Sekejap. Macam mana tadi? Macam ni kan. Oh, jangan jatuh. Sebab mak nak masukkan balik. Dalam ni. Lepas tu dia terbalikkan kan. Dia terbalikkan macam ni. Lepas tu tutup atas dia. Kita tutup balik lah. Air raya nanti kita boleh pakai. Nak tahu rendang ke apa ke kita boleh taruh. Ada lagi satu ni. Kita tengok. Ni ringan sikit. Apa benda dah. Terbeli-beli sampai lupa. Tak tahu apa benda. Kita siap. Gabakkan aja. Wah, payah pula. Oh, dia ada ni. Patutlah. Marble. Aduh. Tengok Alah, kita beli ni bukan apa. Taklah mahal mana. Beli orang kata yang tak membazir tak apa Benda yang boleh kita pakai. Bukanlah jenis mengaban. Kita beli yang kita nak pakai. Wow, pun benda yang sama produknya. Kedai yang sama ya. Ni kita tahu. Oh, bangku salam aku jangkung jatuh. Bau kalau beli ni jatuh tapi dalam kotak lagi tak apa. Oh, yang ni untuk boleh buat masak ya. Kita buka macam mana nak buka ni. Oh, buka di sini. Aduh. Yeah. Wow. Nice. Macam mana? Ui, ketat siut nak tarik dia keluar. Takkan mak nak gabak kan? Takkan mak nak koyak kan? Koyak kan? Ni penutup dia. Tengok. Sebab ini boleh masak atas api. Dia tanya tengok ada tak? Tutup sekejap. Made in China. Okay, ni dia. Kalau tengok dia punya tu, dia kata boleh masak atas api. Dia punya penutup, pemegang dia ni comel.
Binatang apa ni? Bear. Ni kita cuba. Dry nak dekat kan? Ni nampak. Ni yang ni kita dah masuk dalam kotak pula. Jadi 3 item lah. 3 item kita tunjukkan lagi sekali. Ni. Ni. Inilah. Kita dah unboxing. Nampak? Ni dia dengan slow tadi. Pun tak sampai 100 sebenarnya. 3 barang ni pun tak sampai 100. Tak sampai pun 80. Jadi kita kena pandailah memilih. Yang ni pula sebesar-besar. Ini masalah. Seluruh kita beli memang masalah. Sebab dia besar sangat. Kalau tengok kat leher ni, kita ukur kat leher pun sebesar-besar. Ya Allah. Tak apa, dia boleh, kita kena panggil tukang jahit. Tukang jahit. Minta dia tolong. Nak buat macam mana? So, inilah. Apa benda jatuh? Yang penting nenas mak dah sampai. Dekat orang yang adik mak kirim. Adik mak balik KL, tengok muka mak. Adik mak balik KL tadi mak dah kirim. Benda tu pun dah sampai. Gambar pun dia dah hantar dah. Dia tunggu kat tol plaza mana tadi? Plaza tol Sungai Besi katanya. Gitulah. Ni, benda ni boleh dimasak atas api. Menurut ceritanya lah. Kita sebenarnya tergoda sebenarnya. Tapi benda pun tak mahal daripada kita beli yang orang kata apa beribu-ribu, beriban-riban. Beli yang biasa-biasa pun dah memadai. Cantik kan? Cantik. Cantik tak? Cantik kan? Cantik. Ni. Apa kata cantik? Ni ada berat. Ni ada dia berat. Ni ada berat sikit. Yang ni ringan. Ni nampak mak tunjuk dekat berkilat, bersinar. Comel. Ni punya kotak dia. Kotak yang ni dia tak ada gambar apa-apa, dia kosong je gini, kotak dia kosong. Tak ada tu. Kalau yang ni dah ada gambar sekali. Kalau tengok daripada video yang dia buat tu boleh masak atas api. Kita cubalah nanti. Kalau pecah pun orang kata pun benda murah. Kan? Ni nampak. Ni slow palazzo dah besar. Habis nak buat macam mana? Tapi ni mak suka. Tu tak boleh nak berlama-lama lah. Cukup inilah konten mak. Sebab mak dah masak tadi, mak tak tunjuk. Sebab benda yang sama, proses yang sama je. Jadi mak tak tunjuk lah. Menu yang mak buat tu pun dah berulang kali dalam konten mak. So yang paling penting Cik Arul dah terima nenas tu. Dah pun diterima nenas tu. Ya Cik Arul, nenas manis. Tapi walaupun pun terima kasih lah yang mendukung. Kita jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkanlah kontroversi. Tingkat kompetisi hiasi peribadi yang paling penting. Berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu. InsyaAllah bahagia yang akan mengiringi. Like, share dan komen. Ya. Thanks for support and thanks for watching. Jumpa anda di video yang seterusnya. Orang putih kata see the next video. Ada orang video yang sebelum ni masa mak pergi jalan-jalan dekat mana Keluang tu, Arina Warna. Ada satu komen yang mak tertarik, dia kata, "Wah, mak boleh cakap Cina." Dia kata mak boleh cakap boleh. Mak boleh cakap Hokkien. Tu yang di komen, "Oh, tak sangka mak boleh cakap Cina." Bolehlah, dia kata. Kalau nak berbual dengan orang-orang Cina yang berbangsa Hokkien ni, bolehlah juga. Mahir tak mahir tapi boleh bercakap jugalah. Okeylah. Bye. Jangan lupa tau, like dan subscribe tu adalah gratis. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik tak? Cantik tak? Okey, bye. Cik Arul kena tuntut sampai habis.